Hukum meletakkan benda-benda sebagai pelaris. Menjawab soalan timbul, meletakkan benda-benda yang fizikal sebagai pelaris serta melariskan perniagaan adalah bertentangan dengan Islam. Hal ini kerana bergantung akan beralih kepada pelaris. Maksudnya kita ni mula-mula okey lah. Ada setengah orang macam ni, dia sakit kepala, dia pun pakai pelaris. Bukan pelaris, pelindung. Hilang sakit kepala tu. Nak kata tu syaitan boleh buat. Lepas tu dia kata, oh dia tak sakit kepala ni, dia macam kata ubat. Dia pun buang. Bila dia buang, sakit kepala mari pula. Sakit kepala tu mari pula. Jadi dia pun pakai semula. Boleh jadi tipu. Maksud talbis iblis tu. Bila dia pakai semula, dia kata, oh hilang sakit kepala. Oh aku kena pakai kena pakai selalu ni. Kalau tak pakai ni, insya-Allah dia benda tu akan datang. Gitu syaitan boleh buat. Tapi kalau kita mengaji apa, kita pakai. Ada setengah orang tu kata tangkai ni ibarat Panadol. Okey, tak apalah. Panadol dia pakai. Lepas tu dia pun okey, hilang lah. Habis dah hilang sakit kepala ni. Dia pun buka. Ada pula sakit kepala. Kita pun dah tahu dah ni talbis ni. Apa beza antara tangkal dengan Panadol? Bila tutup sejuk. Apa beza antara, ada setengah orang dia tulis ni lah, kita yang dalam sikit. Orang letak pakai misalnya selipar Nabi Muhammad. Capal Nabi Muhammad untuk sakit kepala. Dia kata capal ni ibarat Panadol. Okey. Kena tengok. Panadol ni benda yang telah dibuktikan kinerja ataupun kerja baik pulih dalam otak, dalam badan kita. Manakala maksud dia ada sebab nyata, sebab yang telah dinyatakan dengan unsur saintifik. Cumanya kalaulah tangkal mangkal ni katanya untuk merawat penyakit, katanya sembuh, itu benda yang sebab yang datang daripada benda ghaib. Okey, ghaib ni ada dua pula. Boleh jadi daripada Tuhan. Ada setengah orang kan dia pakai benda-benda tertentu ni untuk memudahkan. Okeylah, benda daripada Tuhan ataupun benda daripada talbis. Okey, kalau orang tu tak pandai guna, boleh jadi talbis yang datang, bukannya Tuhan. Letak belakang tak apa. Sebab tu nya adalah salah lah bagi orang. Ada setengah orang ni dia kata boleh letak belakang. Macam mana? Okey, salah lah bagi kita kata tangkal ni umpama ubat Panadol. Dia tak kena. Ubat Panadol dia adalah benda yang telah dibuktikan secara kajian. Manakala macam Quran ke ataupun Quran tak ada masalah. Misalnya tangkal, dia buktikan katanya bahawa dia ni boleh merawat sesuatu. Tunjukkan bukti macam ni. Sebab di dunia ni perlu pada bukti. Memang betul kita boleh katakan Quran ni, misalnya orang kata okey, orang baik ayat untuk sakit kepala. Okey, memang betul Quran boleh merawat sakit kepala. Dengan maksud Quran ni nak hidupkan orang mati boleh. Mujizat Quran. Maksud dia walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Maksud Quran ni kalau dah ada bacaan yang boleh membuatkan gunung tu mengalihkan gunung ataupun membuat lembah, maksud menghancurkan memotong bumi, memotong tanah untuk buat cucuk tanam, nak gemburkan tanah ataupun bersoal jawab dengan orang mati, dengan maksud kita menghidupkan orang mati. Quran adalah mukjizat, tetapi balillahil amru jami'ah. Tetapi semua benda ni keputusan Allah yang buat. Jadi macam mana kita nak deal ni, maksud kita nak pastikan bahawa bila kita baca Quran ni hilang penyakit gastrik, hilang penyakit migraine, yang kuat lagi hilang penyakit kanser. Tengok kita kata okey tak apa, kamu tak perlu pergi radioterapi dengan kemoterapi. Kamu baca yang ni saja. Nanti insya-Allah Quran ni adalah penyembuh. Kita faham macam tu.
Tengok-tengok tak ada apa-apa mati. Sebab tu dia sebenarnya kita kena faham, Quran ni dia penyembuh. Cumanya Allah dia Allah ni bukan perlu. Allah ni dia kehendak dia di sini meraihkan sebab. Sebab untuk sembuh. Misalnya kalau ada sakit kepala makan Panadol. Di samping tu ruqyah. Di kepala misalnya. Sama lah jugalah macam kita baca kita apa nama ni, study. Kita nak dapat mumtaz. Adakah sahabat-sahabat baca Yasin ya? Nak dapat mumtaz tak ada. Takkan dapat mumtaz tu. Paling tidak ada anda dengar kena baca kitab 8 kali. 8 kali. Lepas tu baca kuluma syarah asy-syekh, syarah doktor. Bukannya baca Yasin juta kali semalam dah. Bukan. Gitulah juga macam itulah juga penyakit. Kita hanya ikhtiar dengan ayat Quran, tak apa, memang betul, boleh. Cuma di samping tu kena ambil benda yang ada sebab yang nyata. Memang ada setengah tu macam sahabat Nabi baca Al-Fatihah kepada orang yang kena sengatan haiwan berbisa. Katanya 7 kali. Lepas tu sembuh pula tu. Sembuh dan dapat ganjaran dia 30 ekor kambing. Lepas tu Nabi tak marah. Nabi kata wa ma adraka anha ruqyah. Mu tahu mana ruqyah? Benda ni ruqyah. Tak ada. Nabi kata tak boleh baca ni, kena ambil pergi cari ubat. Tak ada. Cumanya kita tengok keimanan. Kita baca ni adakah dengan membaca saja, berdoa sekali tu Allah bagi? Mungkinlah kalau kita nak rawat satu penyakit fizikal ni, kita baca sejuta kali, insya-Allah lah Allah bagi penyembuh. Kalau kita baca sekali dua, dapat hadiah pula, dapat duit orang tahu dia punya mungkin tergores sedikit kita punya keikhlasan tu, Allah tak bagi. Paling mudahnya kita cari yang sebab nyata. Di samping jangan tinggal sebab yang barakah ni, sebab ghaib ni. Sebab barakah tak, jangan tinggal. Sebab ghaib lah, sebab ghaib. Adalah tutur guru kan kata ni, cuma ni lah, mungkin dia bukan perawat. Satu lagi dia tidak nampak realiti sebenar rawatan. Baca dari kitab saja, gitulah. Kita tengok pada realiti saja. Melainkan kalau sahabat-sahabat memang cakap benda je jadi. Katanya kena baca istighfar 3,000 kali. Kita 70 kali pun tak dapat ni. Baca 3 kali 5 apa? 3 kali 5? 15 kali. Setiap kali lepas solat kan baca 3 kali. 15 kali ya sehari. Kena jadi KBB lah. Kena jadi KBB tu kasih Allah. Begitu. Walau masing. After maka bisalat an Nabi, macam-macam lah. Barulah Allah tu jadikan kita ni ahli dia. Ahlullah. Ni semua ahli awam, ahli setan dan sebagainya kan. Okey. Ni anda sebut untuk Ana juga ni. Bukan untuk sahabat-sahabat. Okey, terus kepada